ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني, antara ibadah yang paling penting, antara syiar Islam yang paling utama, yaitu as-salat. As-salat menjadi satu ibadah yang menunjukkan bahawasanya kita ni adalah orang Islam. As-salat adalah petanda bahawasanya kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas rawahu al-Imam Muslim. Kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yughira ala qaumin aghara alaihim waqt al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak menyerang satu negeri, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak serang satu kaum, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير في وقت الفجر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memilih waktu subuh. Sebelum azan subuh, baginda akan duduk dengar. فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar bunyi azan waktu subuh, baginda tidak akan serang mana-mana negeri. Kerana azan yang menandakan masuk waktu salat menunjukkan inilah negeri orang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyerang mana-mana puak-puak ataupun orang di sebuah negeri kalau mereka mendirikan azan dan mendirikan salat. Wa idza lam yasma' adhanan aghar. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dengar azan, maka baginda akan melancarkan serangan atas negeri tersebut. Kata Anas, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm qad sami'a adhanan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyerang satu negeri, satu tempat. Fasami'a rajulan yaqul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum baginda alaihi salatu wassalam serang negeri itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar seorang di tengah-tengah padang pasir kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah qala hadha 'ala al-fitrah. Dia ni ikut fitrah. ثم قال ذلك الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. Lelaki itu yang berdiri di tengah padang pasir kata asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata laqad kharaja minan nar, laqad salima minan nar. Bila lelaki itu melaungkan perkataan asyhadu an la ilaha illallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu yang menyebut asyhadu an la ilaha illallah, dia telah keluar dan selamat daripada api neraka. Fadhahabna nattali'u man dhalika ar-rajul fara'aynahu ra'iya ghanam. Kata Anas, kami pergi cari siapakah lelaki yang mendirikan ataupun melaungkan azan. Maka kami melihat seorang pengembala kambing. Tuan-tuan rahmati Allah, bayangkan salat menjadi sebab utama memisahkan antara orang Islam dan orang kafir. Dalam hadis rawahu al-Imam An-Nisa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perbezaan kita dengan orang kafir salat. Faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat sengaja, orang yang menolak fardu salat 5 waktu adalah orang kafir. Tengok tuan-tuan rahmati Allah,
hatta para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul sejak Nabi Nuh alaihi salam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sentiasa menekan mengenai salat. Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب." Sebutlah dalam kitab, sejak kitab Nabi Musa, At-Taurat, Al-Injil sehingga Al-Quran. واذكر في الكتاب إسماعيل, Nabi Ismail alaihi salam, innahu kana sadiqal wa'd وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. Nabi Ismail alaihi salam sentiasa menyeru keluarga dia supaya mendirikan salat. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Semua para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Israel, Nabi Yaqub, semua keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, sehingga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Para nabi dan rasul sentiasa menekan mengenai salat. Tetapi yang kita sedih sekarang ni, kita tengok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, ramai di kalangan kita yang tidak menjaga salat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yang datang kemudian, orang, golongan dan generasi yang datang kemudian makin menjauhkan diri daripada salat. Dan ujian umat Islam di zaman ini adalah ujian yang sangat dahsyat, ujian yang sangat berat, di mana salat dihilangkan, salat tidak ditekan. Kita ingat lagi beberapa bulan yang lalu betapa salat sangat disusah. Apabila umat Islam nak menunaikan salat jamaah, sangat disusahkan, diletakkan peraturan-peraturan mengarut, SOP yang pelik, supaya umat Islam menjadi rasa susah untuk mendirikan salat di masjid. Di Kelantan, sehingga seorang Muslim wajib menantikan surat jemputan baru boleh pergi masjid. Masjid hanya kota dia 40 orang sahaja. Tetapi anak muda kita tidak dijemput untuk salat di masjid. Kenapa? Sepatutnya kita orang Islam mesti meletakkan tanda soal, mengapa anak muda dijauhkan daripada masjid? Mengapa generasi muda sedang dirancang untuk biarkan mereka lupakan mengenai salat di masjid? Kerana musuh Islam tahu betapa salat ini penting. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati bi salatihi. Amalan utama, perkara yang paling utama akan dihisab di hari kiamat seorang hamba Allah
Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati bi salatih. Salat adalah perkara utama akan dihisab, akan dipersoalkan depan Allah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salat itu selamat, salat itu betul mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berjaya dan selamat di hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu bi salatih. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Cukup berjaya seorang hamba Allah kalau salat dia selamat dan betul. Wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Tetapi kalau salat itu tidak sempurna, maka dia rugi, serugi-ruginya. Hadis ini rawahu Imam An-Nisa'i. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam satu situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan tuan-tuan, tengok betapa salat ini penting. Melakukan salat dalam keadaan yang diridai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita tidak akan diterima kalau kita tidak ikut langkah-langkah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak salat bukan cara orang Yahudi dan Nasrani, tapi kalau kita nak salat, kalau salat kita nak diterima oleh Allah, mesti salat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita kalau ikut ulul amri, salat kita tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata hadis min hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasawwa sufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar suatu hari, maka baginda luruskan saf-saf kita. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana biyadihi. Rasulullah luruskan saf, rapatkan saf dengan tangan baginda. Baginda pergi. Dalam hadis Al-Bara Ibn Azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi hujung saf sampai hujung saf. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-sufuf, yusawwi as-sufuf. Bayangkan Rasulullah pergi ke saf kedua. Nak salat, sebelum salat Rasulullah pergi ke saf kedua. Yatakhallalu as-sufuf, yamsahu manakibana, yaqul istawu ibadallah wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, hamba Allah, rapatkan saf, luruskan saf. Kalau tidak, nescaya hati-hati kamu akan ada perpecahan dan pergaduhan di dalam hati kamu. Thumma kharaja alaina yawman akhar. Esok hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekan dan rapatkan saf, luruskan saf. Thumma jaa liyukabbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk takbir. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak masuk salat. Fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-saf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang itu, dada dia ke depan, seorang je. Faqata'a takbirah, tak jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jadi untuk mulakan salat. Bayangkan, kerana seorang je pergi depan sikit. Bayangkan, salat tak boleh nak didirikan kalau seorang pergi depan. Kalau seorang di kalangan jemaah tidak rapat ataupun luruskan diri dalam saf, salat tak boleh nak dimulakan. Allahu Akbar. Kita tengok sekarang ni salat dalam keadaan kucak-kacir. Kerana salat jarak untuk jaga dan raikan SOP yang mengarut. Tetapi di stadium, di wayang, di pasar, di expo, manusia berpusu-pusu, perpuluhan, bahkan beribuan manusia dalam keadaan hempit-menghempit. Tetapi tidak pernah pun ada orang persoalkan SOP. Tetapi mengapa di dalam salat orang akan timbulkan isu salat mesti dijarakkan? Kerana inilah muslihat musuh Islam yang sangat licik. Bahkan mereka menggunakan orang-orang atasan supaya menghancurkan salat umat Islam, supaya kita tidak akan diterima salat kita di depan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang badian sadruhu anis saf, seorang pun yang agak tidak lurus dalam saf jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi amaran, ibadallah la tusawwunna as-sufuf aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hamba-hamba Allah, wajib kamu luruskan saf ataupun Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan perpecahan dan pergaduhan di kalangan hati-hati kamu. Jadi insya-Allah kalau kita nak salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka masing-masing jagalah saf, rapatkan saf ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak masuk syurga dengan keridaan Allah, keridaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut ajaran Rasulullah, bukan dengan ajaran golongan-golongan munafik dan Yahudi dan Nasrani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fa ya fawzal mustaghfirin istaghfirullah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على معلمنا وأسوتنا وقدوتنا حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. Ikhwani, tahu tak apakah perkara yang paling utama bagi sahabat? As-salat. Umar radhiyallahu anhu tulis surat, satu perkeliling khas. Umar tulis kepada semua amil-amil, governor, pemimpin-pemimpin di negara yang telah dibuka oleh sahabat, di bumi Syam, di bumi Iraq, di bumi Yaman. Umar radhiyallahu anhu, ini hadis rawahu Imam Malik dalam Kitabul Muwatta. Kataba Umar kitaban ila ummalih. Umar radhiyallahu anhu tulis satu kertas, satu perkeliling undang-undang khas Umar. Qala Umar, inna ahamma umurakum, inna ahamma ma yuhimmuni min umurikum as-salah. Perkara paling penting bagi aku adalah salat. Inilah wasiat Umar kepada governor, kepada pemimpin, kepada menteri dia. Bukan seperti kita. Kita menteri-menteri nak jaga duit, nak rakus, nak kau keuntungan, biar salat pun hilang. Tetapi Umar radhiyallahu anhu qal inna ahamma ma yuhimmuni min umurikum as-salah. Paling penting dalam urusan kamu adalah salat. Faman hafadhaha wa hafadha 'alayha wa addaha liwajhiha faqad hafidha 'alayhi dinah. Barang siapa yang jaga salat, jaga peraturan-peraturan salat, maka dia telah selamatkan agama dia. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Tetapi orang yang permainkan salat, hilangkan salat, lewatkan salat, maka dia akan hilangkan perkara-perkara yang lain. Sebab itulah kita bila tengok kadang-kala pegawai agama, pegawai perbankan, pegawai kerajaan, bila mereka tidak ambil peduli pasal salat, bagaimana mereka akan ambil peduli pasal perkara lain? Suami yang tidak jaga salat, bagaimana nak jaga isteri dan anak dia? Seorang ayah yang tidak salat, bagaimana nak didik anak dia? Seorang pemimpin yang tidak jaga salat, bagaimana nak jaga rakyat bawah pimpinan dia? Tuan-tuan rahmati Allah, salat
Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala qala utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah, dirikan salat. Inna salata tanha, salat boleh mencegah kemungkaran, kejahatan. Kerana salat, umat Islam akan hidup dalam keselamatan dunia dan akhirat. Hatta Nabi Shu'aib alaihissalam, kaum dia, perkara yang paling menyakiti hati kaum Nabi Shu'aib adalah salat. Qalu ya Shu'aib, dalam surah Hud, qalu ya Shu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Mereka kata, Shu'aib, kenapa engkau berubah? Kenapa engkau menjadi seorang tegas? Kenapa engkau menjadi seorang yang sangat tegas dalam beragama? Asalatuk, salat. Qalu ya Shu'aib asalatuk ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Kerana Nabi Shu'aib alaihissalam tekan mengenai salat, maka salat adalah satu amalan ibadah yang sangat penting untuk menghapuskan amalan syirik dan menegakkan kalimah la ilaha illallah. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita umat Islam kembali balik menjaga salat kita dalam keadaan jamaah, dalam keadaan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an melihat seorang sedang salat tetapi salat tidak tegakkan kaki dia dalam sujud. Qala wallahi innaka lam tusalli. Hudzaifah kata kepada orang itu yang salat dalam keadaan tidak tegakkan kaki dia ketika sujud, qala innaka lam tusalli, engkau ni tidak salat mengikut sunnah Rasulullah. Walau mutta lamutta ala ghairi millati Muhammad, kalau engkau mati, engkau akan mati dalam keadaan bukan mengikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah salat. Jagalah salat seperti mana diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyanglah seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Allahumma inna nas'aluk an tuthabbita alaina dinana. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai membolak balik hati manusia, kekalkanlah hati kami atas agamamu. Allahumma ij'alna mimman yuqimus salah. Allahumma ij'alna mimman yuqimus salah ala manhajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami gulungan-gulungan yang mendirikan salat mengikut sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma alif baina qulubina wa aslih baina قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوحدونك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنت يا أخي أقم الصلاة.